Alhamdulillah, kita dah selesai menyembelih 2 ekor kerbau untuk peserta kerbau 1 dan peserta kerbau 2. InsyaAllah sekarang proses melapah dan kita akan masukkan daging-daging semua dalam plastik dan kita akan agihkan. So untuk kampung yang berhampiran Milad Public School ini, lebih kurang ada 40 buah family. Satu family boleh dapat lebih kurang 4 atau ke 5 kilo daging kita akan agihkan. So cukuplah untuk keperluan mereka beberapa hari di sini. InsyaAllah kalau kita boleh buat banyak lagi pada tahun depan, kita boleh bagi agih banyak lagi kepada mereka untuk mereka boleh makan sepanjang tahun, InsyaAllah. Jadi saya menyeru untuk peserta-peserta tahun ini untuk kekal menyertai korban gubernur pada tahun depan dan ajak lagi kawan-kawan kita untuk bersama. InsyaAllah. Terbaik.